Ya, sila air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang Berhormat Timbalan Dipertua, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Yang Berhormat Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan dan sidang pemerhati yang dirahmati Allah SWT sekalian. Terima kasih kerana memberi ruang dan peluang untuk saya turut serta dalam pembahasan bajet negeri pada kali ini. Bajet yang dibentangkan tahun ini membawa mesej yang besar, iaitu kesinambungan kepada usaha membina negeri yang maju, berkat dan sejahtera. Dengan tema memacu potensi melonjak prestasi, dalam bajet 2026 kali ini, Air Putih berbangga kerana ini menunjukkan kesungguhan dan wibawa kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu untuk melihat keupayaan dan kebolehan negeri untuk berdiri tanpa pergantungan yang tinggi, keupayaan menggerakkan seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada bagi mencapai peningkatan prestasi yang cemerlang. Dalam kesempatan ini saya ingin menyentuh dan menyokong penuh keperluan reform federalisme bagi melindungi hak serta kemajuan negeri Terengganu. Yang Berhormat Timbalan Dipertua, kita melihat prestasi bajet negeri pada tahun-tahun kebelakang ini kekal stabil dan berdisiplin. Walaupun berhadapan cabaran hasil petroleum yang tidak menentu dan tekanan ekonomi global, kerajaan negeri masih dapat mengekalkan kedudukan kewangan yang kukuh. Pendekatan bajet berhemah ini membolehkan negeri terus menyalurkan manfaat kepada rakyat, sama ada melalui bantuan sosial, pembangunan prasarana maupun peningkatan perkhidmatan awam. Keupayaan ini membuktikan kepimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu begitu gigih bagi memastikan negeri Terengganu kekal berada pada tahap terbaik, walaupun dalam masa yang sama kekangan dan gangguan serta bebanan pemeninggalan pentadbiran lama perlu ditangani, namun pencapaian demi pencapaian yang positif menjadikan Terengganu utuh berdiri. Di Dun Air Putih, kita menyaksikan beberapa hasil nyata daripada keberkesanan pengurusan bajet negeri, termasuk projek jalan dan infrastruktur kampung yang ditambah baik. Namun masih banyak lagi infrastruktur yang perlu ditambah baik kerana isu utama di Air Putih ialah infrastruktur dan usaha penambahbaikan bekalan air melalui kerja-kerja penyelenggaraan dan naik taraf sistem agihan. Yang Berhormat Timbalan Dipertua, bajet ini turut membawa semangat bajet rakyat dengan tumpuan kepada inisiatif kesejahteraan masyarakat di semua peringkat. Bagi Dun Air Putih, antara tumpuan utama yang saya harap diberi perhatian dan disegerakan ialah pertama, perumahan mampu milik, rumah mampu milik. Terdapat beberapa tapak yang telah dicadangkan dan saya mohon agar pelaksanaannya dipercepatkan bagi memenuhi keperluan golongan muda dan berpendapatan sederhana. Dua, pendidikan. Tapak sekolah rendah Islam, tapak sekolah rendah integrasi Seridi telah diluluskan dan wajar dipercepatkan pembinaannya. Saya juga mencadangkan agar sebuah sekolah menengah agama baru dibangunkan di Bandar Baru Al-Hud Binjai bagi memenuhi keperluan pendidikan Islam dan akademik masyarakat setempat. Yang ketiga, isu bekalan air. Masalah air keruh dan tekanan rendah masih dikeluhkan di beberapa kawasan, terutama di penempatan FEDA. Diharapkan bajet kali ini dapat memperuntukkan lebih banyak dana untuk penyelenggaraan serta naik taraf sistem paip utama dan tangki air giham. Yang keempat, pembangunan FEDA dan luar bandar. Penduduk FEDA di Air Putih menghadapi isu pendapatan dan peluang pekerjaan generasi kedua. Oleh itu, program keusahawanan desa dan pertanian muda perlu diperluas agar mereka tidak bergantung sepenuhnya kepada hasil sawit semata-mata. Yang Berhormat Timbalan Dipertua, bajet ini bukan sahaja menumpukan kepada perbelanjaan semasa, tetapi juga menggambarkan gagasan masa depan Terengganu. Kita mahu melihat negeri ini menjadi model pembangunan Islam moden. Negeri yang bukan sahaja kaya sumber, tetapi kaya nilai dan ilmu. Harapan kita ialah agar Terengganu yang terus berdaya saing dengan memanfaatkan kekuatan sumber manusia, memperluas sektor pelancongan dan ekonomi digital, serta menjadikan bandar-bandar kecil sebagai pemangkin pertubuhan di kawasan pedalaman. Yang Berhormat Timbalan Dipertua, kita mengalu-alukan segala inisiatif kerajaan persekutuan yang membawa manfaat kepada rakyat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas. Namun pada masa yang sama, kerajaan negeri perlu dihormati sebagai rakan dalam sistem persekutuan
bukan sebagai pentadbiran bawahan. Sebarang peruntukan atau projek harus disalurkan terus melalui kerajaan negeri agar pelaksanaannya lebih tersusun dan berpaksikan keperluan tempatan. Ini selaras dengan semangat federalisme korporatis, bukan dominasi tetapi pengkongsian tanggungjawab. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, wujudnya beberapa bentuk gangguan dan tekanan politik terhadap kerajaan negeri. Ada peruntukan yang dilewatkan, projek yang ditangguhkan dan dasar yang dilaksanakan tanpa perundingan bersama kerajaan negeri. Perkara sebegini bukan sahaja menjejaskan kelancaran pentadbiran, malah memberi kesan langsung kepada rakyat. Ini adalah usaha halus bagi memastikan kewibawaan kepimpinan kerajaan yang ada terganggu. Ini tidak sepatutnya berlaku. Oleh itu, Air Putih menegaskan pentingnya reform pluralisme, iaitu pembaharuan untuk mensutur semula hubungan antara kerajaan pusat dan negeri agar lebih adil, telus dan berasaskan perlembagaan. Negeri harus diberi kuasa sebenar dalam hal-hal seperti sumber asli, pelan pembangunan wilayah dan pelaksanaan projek rakyat. Hanya dengan cara ini, kesejahteraan rakyat dapat dicapai tanpa gangguan politik atau birokrasi yang tidak perlu. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, Air Putih merupakan dunia yang luas buminya. Sebahagian besar adalah tanah Fedah. Fedah dan 1, Fedah dan 1 tambahan, Fedah dan 2, Fedah Ceru 1 dan 2 serta Fedah Semenantayu. Air Putih menyokong penuh tuntutan kepada Fedah kerana hak rakyat Terengganu telah dinafikan sekian lama. Dimaklumkan Fedah di Dun Air Putih juga terlibat dengan isu tanah kerajaan tanpa dokumen hak milik yang sah. Perkara ini patut diselesaikan dan pihak Fedah perlu bertanggungjawab dalam isu ini. Air Putih juga mencadangkan satu isu lagi, iaitu pemilikan tanah secara haram. Kerana apabila kita melihat saujana pokok kelapa sawit, kita beranggapan ianya ada pemilik. Rupa-rupanya ianya tanah terokaan haram yang begitu luas yang telah menikmati hasil sekian lama. Terbukti apabila satu projek yang MOU dengan kerajaan negeri dan apabila bermulanya projek tersebut, maka baru diketahui tanah-tanah di situ sudah ditokai secara haram yang telah memberi kesan kepada kelancaran perjalanan projek tersebut. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, kita mungkin tidak menyedari bagaimana tanah-tanah di negeri di bahagian sempadan, khususnya di Air Putih, yang bersepadan dengan negeri Pahang. Bagaimana pencerobohan dan penerakaan sumber, khususnya sumber REE yang berluasa. Air Putih diakui tanahnya memiliki sumber REE yang banyak dan luas. Justru itu, Air Putih memohon dan mencadangkan penguatkuasaan yang tegas dan tersusun perlu dilakukan agar ketirisan sumber kerajaan ini dapat dibasmikan. Yang berhormat Timbalan Yang Dipertua, akhir sekali saya ingin merakamkan perhargaan kepada kerajaan negeri, para penjawatan dan seluruh rakyat di Dun Air Putih atas sokongan dan kesabaran mereka dalam menghadapi pelbagai cabaran. Marilah kita menjadikan bajet ini sebagai satu wadah untuk memperkukuh semangat kebersamaan antara kerajaan dan rakyat, antara negeri dan persekutuan demi kemajuan Terengganu yang maju, berkat dan sejahtera. Air Putih mohon menyokong. Wallahualam.